competition untuk peniaga baguslah untuk pengguna. Dia dapat lagi, peniaga-peniaga boleh improve, sama Zoo pun semua boleh improve. So in the end, kalau semua boleh compete dengan bagus, pengguna juga yang dapat benefit. Pendapat I is macam actually not too good sebab diorang dah ada diorang punya outlet sendiri, tapi diorang macam boleh katakan kacau seller yang lain, kacau penjual yang lain dekat bazar untuk cari rezeki jugalah. Sedangkan orang tahu memang kalau harga diorang buka dekat kedai pun memang murah je. So kalau diorang datang sini macam tak okey sangat lah sebab kesian seller yang lain. Bagi saya itu adalah satu platform yang friendly juga. Sebab apa? Sebab bila kita dekat bazar ni, kita macam, kita kalau boleh kita nak easy je, kita nak semua benda ada. Tapi bila adanya macam brand-brand ni turun padang sendiri, secara tak langsung kita dah tak perlu, maksudnya pembeli semua dah ada pilihan, banyak pilihan. So kita dah tak perlu nak pergi ke mall untuk nak, kalau nak mall nanti nak cari parking lagi.